share sikit tentang demensia. Kalau dengan demensia tahu tak gapo? Tahu. Tahu. Sila apa sih? Nyanyuk. Bahasa kita nyanyuk. Tapi biasa kalau kita sebut nyanyuk ni mungkin hok pekat berat sikit tau. Pekat berat lah. Nyanyuk ni mungkin dia tak nak mampu nak jaga diri, nak urus diri. Okey. Jadi tajuk hak saya akan berkongsi pada pagi ni, minda tajam di usia emas, rahsia penuaan sihat dan bebas demensia. Okey. Jadi kita tengok dulu ni antara kita punya apa hak kita nak capai hari ni lah. Kita nak tengok apa itu penuaan sihat. Tua, kita kata warga emas, kalau ikut WHO, umur seseorang individu yang berumur 60 tahun ke atas lah. Jadi apa itu penuaan sihat, nanti kita akan tengok. Lepas tu kita akan tengok juga bagaimana nak mengenal pasti yang kata nyanyuk tu, nyanyuk yang normal ataupun tak normal. So dia ada dua lah, penuaan normal dengan tanda-tanda awal demensia ataupun nyanyuk tu. Okey, banyaknya saya nak yang tekankan sini adalah faktor risiko lah. Sebab usia ni memang setiap daripada kita memang tak boleh nak stop, tak boleh nak berhenti lah. Dia akan, setiap orang tu dia akan ikut dia punya umur yang Allah bagilah. Jadi apa faktor-faktor risiko yang kita boleh kawal, yang kita boleh jaga supaya kita mengurangkan risiko untuk dapat penyakit nyanyuk ataupun demensia lah. Dan seterusnya, apakah gaya hidup sihat untuk mengurangkan risiko demensia, dan harap-harapnya kita ada tindakan lah selepas pada kita tahu apa yang kita boleh kawal. Okay. Pertama sekali bila kita sebut tentang aging bahasa orang putih ataupun penuaan, proses kita ke arah umur tua lah. Dan kalau kita sebut pasal penuaan ni ataupun tua ni, biasa kita rujuk ke berapa? Umur. Ada paling ni umur lah. Umur 60 tua. Tapi sebenarnya bila kita kata umur ni, dia bukan terhad kepada umur lah penuaan ni. Sebab kalau kita tengok, ada orang umur 85, dia boleh pergi mari, boleh aktif lagi, boleh mungkin ada terlibat dengan aktiviti masyarakat. Tapi ada umur mungkin awal 50-an, 60-an, tapi dah ada penyakit dan mungkin ada hak yang kita nak sebut hari ni demensia lah. Mungkin umur 63 tu dah ada demensia. Jadi bagaimanakah kita nak menjaga kita kata usia kita dalam keadaan sihat? Itulah KKM, Kementerian Kesihatan dan juga WHO lah mari dengan konsep healthy aging ataupun penuaan sihat, supaya kita dapat melalui usia kita di usia emas ni dalam keadaan yang sihat. Sihat tu maksudnya boleh berdikari, kita boleh jaga diri sendiri, jaga kita punya keperluan diri, kita boleh terlibat dengan aktiviti masyarakat dan boleh berfungsi lah. Itu secara umumnya lah penuaan sihat tu. Sebab apa doktor kata isu penuaan ni penting? Sebab dekat Malaysia ni nanti kita akan menuju, kita panggil negara tua menjelang 2030. Sebab bila mana 15% daripada rakyat Malaysia ini telah meningkat umur 60 tahun ke atas. Itu kita panggil negara tua. Kalau negara-negara hak maju hak lain dah banyak yang sampai peringkat negara tua ni lah. Sebab dengan kemajuan teknologi, perubatan dan sebagainya, rakyat ni dapat hidup dengan kita kata lifespan atau jangka masa hayat tu lebih lama daripada sebelum-sebelum ni lah. Okay? Jadi sebab tu kita penting untuk tahu apakah faktor-faktor yang membolehkan kita ni hidup secara sihat lah. Kalau kita tengok yang ada graf ke atas tu, tahun 2020
hak lepas 10.6%, rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas. Tapi dianggarkan 10 tahun lagi, 2030 maksudnya 4 tahun lagi akan meningkat 5% lah, jadi 15.3%. Okay, jadi bila kita sebut penuaan, kita akan mengalami, kita kata, perubahan-perubahan pada kita punya fungsi tubuh kita lah. Kulit kita pun mungkin dah tak setegang dulu, dan fungsi-fungsi badan kita, organ-organ pun ada perubahan-perubahan tertentu lah. Contoh kat sini kalau kita boleh tengok, kita punya jantung kita pun kekuatan untuk pam darah tu berkurang. Okey, paru-paru pun kita rasa mungkin tak boleh nyawa secerkah dululah, masa usia lebih muda. Dan hak yang perlu kita beri perhatian juga adalah kita punya daging kita, otot kita. Sebabnya bila kita umur 50 tahun ke atas, otot-otot kita ni akan mengecut. Dia mungkin masa kita muda umur 20-30 tu kita boleh angkat benda berat lagi sebab otot kita ni kuat lagi. Tapi umur 50 tahun ke atas ni, dia makin lama dia makin mengecut. Sampai dia ada satu keadaan nama dia sarkopenia. Nanti kita akan sebutlah. Jisim otot tu dia makin kecut. Okey. Jadi penting untuk kita tahu bahawa perubahan-perubahan ini adalah normal. Ini adalah perubahan normal untuk setiap warga yang berumur 60 tahun ke atas. Okey. Tapi apakah yang tidak normal? Sebab bila sebut kita kata organ dalaman tu jadi kurang berfungsi dan sebagainya. Kalau untuk otak pula, saiz otak kita mungkin akan mengecil sedikit. Pengurangan maksudnya kita punya tisu-tisu otak tu akan kecil sikit dan menyebabkan kita punya mungkin kita nak belajar benda baru tu lambat pikat sikit. Lambat pikat sikit. Mungkin kalau kita nak ingat benda-benda hak lama tu mungkin ada slow sikit. Kita panggil processing speed kita jadi slow. Tapi itu adalah kita kata respon ataupun normal kepada warga emas. Yang tidak normal adalah demensia. Demensia ni adalah anyuk dan bukan sekadar kita kata masalah ingatan sahaja. Sebab demensia ni dia ada banyak juga aktiviti lain yang kita terhad tak boleh nak buat bila kita ada masalah demensia. Jadi demensia ni sebab kita kata kalau kita tengok warga emas, dia tak ingat adakah benda tu suatu yang normal ataupun tak normal. Umur 60 ke tahun dia jadi tak ingat gitu, biasa normal ke tak normal? Biasa. Tak normal. Ada orang sebut normal. Jadi macam mana kita nak tahu tak ingat dia tu normal ke tak normal? Jadi kita tengok sini ada hak jadual tu. Pelupa biasa dengan demensia. Okay. Kalau kita kata hak tak ingat biasa, dia terlupa nama seseorang tapi kemudian dia teringat. Dia boleh ingat balik. Tapi kalau hak demensia tu dia memang tak ingat langsung lah. Siapa ni? Muka macam cek tapi tak ingat nama. Okay. Yang kedua, tersalah letak barang. Biasalah kau kunci kereta ke, wallet ke mana ke. Tapi duduk otak tu jumpa. Tapi kalau hak demensia ni memang dia tak akan jumpa lah. Dia marokok ke kata mau ambil bagi aku ke, contohlah. Yang okey, next tu terlupa janji sekali-sekala. Sekali-sekala tu tak ingat. Kalau orang suruh isteri suruh suami beli bagai kau, daripada 5 bagai tu adalah tinggal 2. Ada tak ingat ke apa ada 2 lagi tu. Tapi kalau untuk yang sakit demensia ni, dia memang tak ingat. Jadi tak boleh nak, dia panggil tak boleh nak register. Kita sebut so 2, 3, 4, 5. Mungkin masa mula-mula kita sebut tu dia boleh lagi.
tapi tanya 2 minit lepas tu tak ingat dah. Itu masalah demensia. Dan seterusnya, hak kita kata hak paling hak ni, bila dia tak mampu menguruskan diri sendiri, dia masa hilang fungsi sebab masalah itulah dia punya ingatan. Okey. Jadi kalau kita kata tengok fungsi demensia ni, definisi dia ingatan, pemikiran, orientasi dan pemahaman. Maksudnya dia bukan sekadar masalah ingatan sajalah. Cara dia bertutur, cara dia bergaul dengan orang pun berbeza, cara dia nak nak kenal orang pun berbeza. Itu menyebabkan akan menimbulkan masalah lah kepada pesakit itu sendiri. Jadi kalau kita tengok prevalence ataupun kadar kejadian demensia ni, dengan kita kata Malaysia nak menuju kepada negara tua ni, makin tahun makin meningkat. Okey. Kalau 5 tahun sekali kerajaan ada buat satu kajian kesihatan lah. Kalau tengok pada tahun lepas 2025, 9.8% rakyat Malaysia mengalami demensia. Maksudnya daripada 10 orang warga emas umur 60 tahun ke atas, seorang ada masalah demensia, masalah nyanyuk ni lah. Satu daripada 10. Banding dengan 2018 tu, mungkin dalam 13 orang. Jadi korang lama tu korang ramai lah. Dulu 13 orang jumpa, ada seorang. Lalu ni 10 orang tu ada seorang pula. Jadi korang ramai. Jadi kalau 2050 tu dianggarkan 590,000 rakyat Malaysia akan mengalami demensia lah. Okey. Apakah kita kata keadaan-keadaan lain yang juga berlaku kepada warga emas selain pada demensia? Yang ini adalah masalah-masalah kita panggil sindrom geriatrik lah, yang biasa berlaku kepada warga emas. Yang pertama adalah jatuh, mudah kerap jatuh. Ini mungkin disebabkan oleh masalah demensia tu, mungkin juga boleh menyebabkan dia jatuh. Tapi hak-hak lebih pentingnya adalah hak tadilah saya kata, otot-otot dia mengecut. Maksudnya kita tak gagah, tak kuat dah, menyebabkan kalau di bilik air ke di mungkin dekat ruang tamu pun boleh jatuh tanpa kita kena masalah keseimbangan lah, dia nak tak balance. Okay. Yang kedua, incontinence. Jadi tak boleh nak kontrol kecing. Tak, rasa macam kita panggil apa, dedah harap, kecing dedah kan, macam rasa nak tubik semua. Itu biasa juga berlaku. Kelemahan otot ataupun frailty ni adalah disebabkan oleh tadilah pengecutan otot yang menyebabkan kita hilang berat badan, nampak kurus kan. Maksudnya hak dulu nampak dia berisi, tapi disebabkan oleh masalah dia kelemahan otot ni, dia jadi koh kurus dan haluslah kita tengok. Okey. Tapi apakah kita kata harapan yang kita boleh ada mengikut kajian pada 2024, ini kajian seluruh dunia, ada beberapa faktor yang berkait dengan penyakit nyanyuk ni, kita boleh cegah untuk dapat penyakit demensia, walaupun tak sepenuhnya. Tapi bila dikumpul-kumpulkan faktor-faktor tu, semua ada 14 faktor yang boleh dikawal. Kalau kita boleh jaga setiap daripada 14 faktor ni, sekurang-kurangnya dia boleh mengurangkan risiko untuk dapat demensia tu sebanyak 45%. Maksudnya separuh lah, lebih kurang separuh daripada risiko untuk dapat demensia tu boleh dikurangkan. Okay. Kita tengok ini adalah faktor yang doktor sebut tadilah, apakah yang boleh menyebabkan demensia tu. Yang masa peringkat awal ni adalah tahap pendidikan rendah lah. Jadi maksudnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita kena bagi pendidikan, suruh belajar tu sebanyak mungkin lah. Ibu tu kita belajar daripada dia dilahirkan sampai dia meninggal lah, maksudnya lifelong learning. Yang lain-lain ni adalah, kita kata yang warna merah ni adalah
faktor-faktor risiko yang kita boleh cuba kawal untuk mengurangkan risiko demensia. Okey, gangguan pendengaran, kolesterol, kemurungan, kecederaan kepala, tak aktif secara fizikal, kencing manis dan sebagainya lah. Jadi hal ini mungkin kita akan tengok lebih detail satu persatu lepas ni lah. Okey, cuma doktor nak highlight benda-benda ni, kita cuba ambil maklum supaya kita boleh tengok pada diri kita, kita boleh jaga diri kita. Okay? Jadi sebenarnya kita nak proses untuk pencegahan ni, kita nak kita panggil melenturkan arus. Sebab kalau ikut kebiasaannya, bila kita ada faktor-faktor tadi, lama-kelamaan tu kita akan menjadi demensia lah, kan? Maksudnya laluan semula jadi dia tadi, kita akan makin turun kita punya fungsi kesihatan kognitif kita. Tapi bila kita mencegah, ambil langkah pencegahan, kita boleh potong dia. Jadi melambatkan. Kalau nak jadi demensia pun, kita akan melambatkan dia punya proses demensia itulah. Okay. Sebab proses demensia ni dia tak berlaku pada masa kita tak ingat tu. Dia berlaku dah 10-20 tahun sebelum tu lah. Mungkin masa kita dah ada didiagnose sebagai ada kencing manis ke, darah tinggi ke, proses berlaku dekat otak tu mungkin dah ada sikit-sikit. Dia makan tahun sampai dia kita ada simptom kata tak ingat tu lah. Okay, jadi hal penting untuk kita jaga otak kita adalah untuk kita bina, kita panggil simpanan kognitif. Simpanan kognitif ni macam kita punya reserve lah. Reserve dekat otak ni, bahagian otak mana yang berfungsi untuk kita tidak mendapat demensia lah. Okay? Jadi keupayaan otak untuk bertahan terhadap kerosakan sel dan terus berfungsi tanpa menunjukkan simptom demensia. Jadi kita kena usaha untuk bina kita punya cognitive reserve kita. Maksudnya bahagian otak yang sehat untuk kita melawan demensia. Nanti kita akan go through macam mana cara-cara dia. Kalau ikut sini, yang pertama aktiviti fizikal. Nanti doktor akan terang lebih lanjut lepas ni. Yang kedua, aktiviti mental. Kita nak kena buat sesuatu hak merangsang otak kita. Dan yang ketiga, aktiviti sosial. Kita membuat aktiviti dalam masyarakat ataupun komuniti, macam kita buat hari ni lah. Sebahagiannya kita cara kita nak bersosial untuk kita lebih sihat lah dari sudut mental. Right? Okay, tadi doktor kata tajuk ni rahsia kan? Rahsia ni merujuk kepada faktor-faktor tadi lah. Rahsia macam mana kita nak mengelakkan penyakit nyanyuk atau demensia. Okay, yang pertama sekali, rahsia yang pertama adalah jaga pendengaran. Okay, jaga pendengaran ni sebab apa? Sebab bila kita ada masalah pendengaran, kita tak dengar. Orang kecek kapur ni kita tak dengar. Apa mengoyak otak kita ni akan kena bekerja lebih. Kan? Dia nak tafsir hak ni ke, hak ni ke, hak ni ke. Jadi kita panggil ada satu keadaan hak tengah ni otak bekerja terlalu keras, ataupun dia panggil kod putih dia brain overload. Jadi penat otak kita, menyebabkan dia sumber memori tu akan jadi deplete, jadi kurang. Jadi sebab otak penat dah untuk mentafsir apa dia orang duk royak tu. Sebab tu jangan kita kata memandang rendah ataupun ambil mudah lah kalau kita macam dengar tak dengar lakon sikit kan. Macam tadi puan kata tadi, kalau ada masalah pendengaran kena pergi cek kan. Cek dengan doktor ataupun kita ada klinik sebelah ni untuk cek pendengaran kita okey ke tak okey, supaya benda tu kita boleh buat rawatan lah. Kita ada alat-alat untuk bantuan pendengaran untuk kita mendengar dengan lebih baik lah. Kalau kita guna alat bantu pendengaran tu, mengikut satu kajian ni, dia kata 19% pengurangan kerosakan kognitif bagi orang yang menggunakan alat tu. Jadi maksudnya dia mengurangkan risiko dia tak ingat dan nganyuk lah. Okey.
Dan bila dia pakai alat pendengaran ni, bantuan pendengaran ni, kalau dalam biasa-biasa mungkin 2 tahun dia boleh dapat masalah demensia. Tapi bila dia pakai alat tu, dia boleh lanjutkan ke 4 tahun. Jadi kohon lama lah dia dalam keadaan yang sihat tu lah. Okey. Itu yang pertama. Okey, kita teruskan kepada rahsia kedua. Okey. Apakah rahsia kedua? Tadi telinga lah. Telinga kita tak dengar kan? Ni mata. Jadi mata ni pun kita kena ambil berat lah. Ada mata kelabu ke, ada masalah kita panggil katarak ke. Sebab mata ni adalah kita panggil tingkap kepada otak. Otak ni tafsir apa hak kita nampak lah. Kita nampak ini ramai orang, ada hadiah situ. Jadi banyak benda-benda tafsiran dalam otak ni dirangsang oleh penglihatan. Jadi kalau kita ni mata kelabu, contohnya, ataupun memang tak nampak disebabkan oleh masalah katarak dan sebagainya, kita tak ambil tindakan. Oh, tak apalah, biarlah aku lagu ni, no, aku ada tu ada. Contoh, dia akan menyebabkan otak kita pun kurang rangsangan ataupun stimulasi. Bila kurang rangsangan tu, dia akan menyebabkan otak kita jadi tidak aktif dan boleh menyebabkan demensia lah. Okey. Jadi pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mata, dan kita dapatkan rawatan lah jika memang ada masalah pada mata kita. Okey, yang ketiga, okey, rahsia ketiga ni, aktiviti sosial kena jaga. Walaupun kita dah berumur, dah kita kata dah pencen, okeylah aku, contohnya kita dah rasa macam tak ada komitmen lah untuk bekerja dan sebagainya, tapi kita kena sentiasa jaga kita punya hubungan sosial. Kita berhubung kita dengan kawan-kawan kita, dengan anak kita, kita call dan sebagainya. Jadi kena komunikasi antara kita dengan orang lain tu menyebabkan kita sentiasa dalam keadaan aktif dan ada rangsangan lah. Okey? Menyebabkan kalau kita tak bercampur dengan orang, tak buat aktiviti ramai-ramai, kita akan rasa kesunyian. Kita panggil isolation ataupun loneliness. Sebab masalah kesunyian ni memang banyak dalam kalangan warga emas. Dia mungkin tidak ketahuan dalam orang muda-muda sebab dia bersaing ke apa, okay? Tapi bila kita dah patching, duduk sorang rumah, anak-anak pun mungkin duduk rumah lain, okay? Jadi kita akan rasa kesunyian. Bila masalah kesunyian tu, dia boleh menyebabkan kita rasa sayu hati, rasa sedih, dan mungkin menyebabkan keburungan lah. Okay? Jadi penting untuk kita, walaupun kita duduk sorang, tapi kita akan sentiasa ambil tindakan untuk berhubung dengan orang lain lah. Mari minum air dengan saing, ataupun buat aktiviti macam kita buat hari ni, buat aktiviti komuniti, supaya kita ada connection ataupun hubungan dengan orang lain. Okey, rahsia keempat ni, macam Dr. sebut pertama sekali tadi, aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal ke apa kita selalu duduk buat. Contohlah, kalau kita kata pakcik tak boleh ni, kena apa ni, kena aktif. Jadi boleh tuan-puan cadangkan apa dia hak kita boleh buat untuk kita biasa buat, kita kata aktiviti fizikal ni. Ada ke apa? Tadi saya tengok ada, mungkin ada orang yang jalan kaki tak? Mungkin dia boleh jalan kaki keliling rumah apa contoh, ataupun berkebun, berkebun. Maksudnya dia mengaktifkan diri lah, tidak duduk saja di rumah. Jadi kegiatan aktiviti fizikal ni sangat banyak dia punya benefit dia, manfaat dia. Selain daripada menjaga jantung, menjaga kita punya otot, dia juga boleh menjaga kita punya kesihatan mental dan kita kata mengelakkan kita nyanyuk lah, mengelakkan demensia. Itu pentingnya untuk kita menjaga aktiviti fizikal. Kalau kita tengok dia punya recommendation ataupun cadangan dia lah, dalam seminggu tu sekurang-kurangnya 150 minit untuk kita
beraktiviti secara fizikal untuk kita mengelakkan demensia ni. Kalau kita nak pecah-pecah 150 minit ni, mungkinlah dalam seminggu tu 5 hari tu mungkin kita buat setengah jam. Contohnya hari ni setengah jam jalan kaki ke, contoh, ataupun kebun ke, contoh. Esok kita buat benda lain pula, dalam 30 minit. Cukup 50 hari, cukup 5 hari tu maksudnya kita cukuplah 150 minit. Okey. Contoh dia kata praktikal sini, buat brisk walk, kita contohnya kita ambil, kita jalan kaki, berkebun secara aktif. Ataupun kalau hok boleh lagi naik basikal tu, kita boleh naik basikal lah. Tapi kita buat ikut kemampuan. Okey. Pentingnya juga kita kata exercise ataupun aktiviti fizikal ni, kita nak mengelak susun otot ni. Doktor kata sarkopenia ni, kita otot kita ni hak dulu tebal tau, hak bahagian otot ni. Tapi bila dah ada sarkopenia ni, lemuk hak banyak, otot tu jadi kecil. Jadi bila kecil tu kita akan jadi terasa lemah lah, tak kuat, tak gagah. Contoh kalau kita nak bangun daripada kursi pun kena tapung dok dengan tangan dulu. Kau contoh kalau nak angkat benda-benda pun, kadang-kadang benda ringan pun kita rasa macam tak erok lah. Contoh atau jalan pun makin slow, rasa cepat letih kalau buat aktiviti. Itu antara tanda-tanda kita ada masalah sarkopenia ni lah, susu otot. Jadi kita perlu buat aktiviti exercise lah, rangsangan untuk kita menjaga otot-otot kita ni. Walaupun kita dah masuk usia 60 tahun, kita masih boleh buat aktiviti fizikal ikut kemampuan kita. Okey. Di samping tu kita juga kena makan banyak benda-benda makanan ada zat protein. Sebab protein ni dia untuk menjaga kita punya muscle ataupun otot kita lah. Okey. Contohnya telur, lauk-lauk macam ayam, ikan, semua tu adalah sumber protein hak baik lah. Okey, hak ni rahsia kelima adalah dari sudut pemakanan. Jadi makan mana kita nak makan secara sihat supaya kita boleh menjaga kesihatan diri kita dan juga kita punya ingatan ataupun mengelak demensia tu. Kita ambil suku-suku separuh. Dalam satu pinggan tu suku-suku separuh. Suku ni adalah karbohidrat, kita punya nasi ke, kita punya roti ke. Suku lagi adalah protein ataupun lauk-lauk lah, yang sumber-sumber protein Dr. ayat tadi. Dan separuh lagi adalah sayur-sayuran, serat, fiber dan buah-buahan lah untuk kita melancarkan proses kita nak hadamkan makanan tu. Jadi bila kita ambil makanan hak berkhasiat, kita akan, tubuh kita pun akan sihat lah. Kalau ikut kajian, ada kajian yang sebut diet Mediterranean. Diet Mediterranean ni hak baik untuk mengelakkan demensia lah. Disebut bahawa diet Mediterranean ni dia kaya dengan ikan, sumber-sumber protein dan kacang. Kacang ke, sayur hijau ke, itu adalah banyak dalam diet Mediterranean lah. Dan juga minyak-minyak hak sihat, contohnya minyak zaitun. Itu antara kita kata sumber lemak yang baik lah, untuk kita kata kesihatan kita lah. Alright. Okay. Okay, next adalah rahsia keenam adalah tidur. Siapa rasa bila kita kau lama meningkat usia, kau kurang tidur? Nah, jadi tidur ni jadi masalah yang ketara lah bila kita meningkat usia. Sebab kita punya tidur yang nyenyak tu makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang. Tapi macam mana kita nak buat benda tu? Kita kena buat kaedah-kaedah tertentu untuk kita dapat tidur yang baik lah. Contohnya kalau malam-malam tu tak payahlah minum air teh, kopi, sebab benda tu dia stimulating, dia merangsang otak kita untuk berjaga. Yang kedua, mungkin kita boleh
tetapkan masa. Okey, contoh masa tidur kita tu biar tetap. Contohnya mungkin pukul 10 malam, kita tetap regular setiap malam tu pukul 10 kita masuk tidur. So benda tu akan membantu untuk kita tidur dengan lebih baik. Seterusnya, kita juga boleh, kalau tadi doktor suggest untuk buat aktiviti fizikal kan, bersenam kau buat exercise tu, try buat sebelah petang. Bila kita buat sebelah petang tu, malam tu badan kita akan jadi agak letih dan kita lebih mudah untuk tidur lah. Dan kalau boleh kita elakkanlah penggunaan telefon ke sejam ataupun 2 jam sebelum tidur tu. Sebab kita punya telefon ni dia ada dipanggil wave dia, dia gelombang dia. Jadi bila kita tengok contohnya duduk kita macam nak tidur, duduk terbaring atas katil tapi tengok telefon, sebenarnya dia punya gelombang tu dia masuk dalam mata dan dia mengaktifkan otak. Sebab tu bila kita contohnya letak telefon pun, apa tak boleh nak tidur lagi. Sebenarnya kesan daripada gelombang tadi tu, dia boleh merangsang otak menyebabkan kita tak boleh tidur dengan mudah lah. Jadi seelok-eloknya untuk dapatkan tidur yang baik, untuk kita kata fungsi tidur nak buat toksin lah, untuk mengukuhkan kita punya ingatan ke apa, dalam 6 hingga 7 jam, 6 hingga 8 jam lah sehari. Okey, sebelum doktor pergi ke rahsia ketujuh, sebab dia ada dalam 12 hingga 14 gitu, boleh tak doktor nak minta kita bangun sekejap, kita buat senam rekangan sikit. Okey, minta semua bangun. Sebab kalau dengar saja ni dia tak sedap sangat, dia kena geruk-geruk. Okey, sama-sama kita angkat tangan. Okey, kita genggam. Okey, lepas. Kita genggam lagi. Okey, lepas. Okey, dapat pula. Okey, kita genggam. Kita lepas. Okey, genggam sekali lagi. Kita lepas. Alright, okey. Ada nampak lagi kau? Lagi sekali lagi. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Angkat lagi, okey. Genggam. Kita lepas. Okey, kita genggam. Okey, lepas. Okey, depan pula. Okey, sekali lagi kita genggam. Kita lepas. Okey, genggam. Okey, lepas. Alright. Okey, terima kasih semua. Ni senaman hak doktor tunjuk ni, dia nama dia senaman regangan. Senaman regangan ni dia baik untuk kita bila kita ada rasa masa serabut ke, macam rasa stres sikit ke, so kita buat lagu tu. Kita genggam, lepas tu kita lepas. Sebab dia akan mengurangkan sedikit rasa anxiety. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat senaman regangan ni lebih baik untuk kita buat seluruh badan lah, bukan sekadar tangan saja. Mata, kita buat mulut, kita buat seluruh otot dalam badan kita supaya kita lebih rasa tenang lah. Okey, kita sambung. Untuk rahsia ketujuh, kita nak kena kawal kita punya kolesterol. Kolesterol spesifik di sini LDL. Sebab apa kolesterol ni berbahaya? Sebab dia boleh menyebabkan kita punya salur darah tu tersumbat. Kalau tengok gambar ni kan, ni kolesterol lah ni. Maksudnya duduk dalam kita punya salur darah. Asalnya mungkin darah tu boleh mengalir secara normal dah, nak pergi ke otot, ke otak, nak pergi ke bawah pinggang. Tapi bila ada selaput-selaput kita kata kolesterol ni, darah tu jadi slow dan kurang lancar lah ke organ-organ. Bila dia masalah bila darah tu kurang ke bawah pinggang, ada masalah bawah pinggang, masalah bila kurang ke otak, dia boleh menyebabkan stroke, dan juga menyumbang kepada demensia lah. Jadi kolesterol ni dia tinggi. Kalau tengok dia 7% berbanding dengan faktor-faktor risiko lain. Jadi kita kena betul-betul jaga kolesterol ni. Jadi kolesterol ni tak semestinya orang berbadan besar kan, ataupun obes. Kadang-kadang orang kurus pun kolesterol tinggi.
Jadi kena buat cek darah, dan kalau doktor nasihat untuk makan ubat untuk cair lemuk ataupun statin tu, teruskanlah. Kita nak jaga supaya kita punya kolesterol tu normal. Okey. Dan juga berkait dengan kolesterol tu adalah darah tinggi lah, hypertension ataupun hipertensi. Ini juga boleh menyebabkan masalah stroke, kalau kita kata sebab darah tinggi ni, kita tahu dok kalau kita ada darah tinggi, kalau tak ada simptom, tak tahu dok. Maksudnya kita rasa kita segar je, tiba-tiba jadi pening, sakit kepala, tu mungkin ada tanda-tanda darah tinggi. Sebab tu darah tinggi ni dinamakan pembunuh senyap. Dia jalan gitu je. Kita padahal kita ada darah tinggi, tapi kalau kita tak pernah cek, kemungkinan bila darah tu tak terkawal, disebabkan mungkin kita tak tidur ke apa-apa, kita boleh dapat serangan stroke. Jadi bila stroke tu yang kita nak elaklah. Darah tinggi ni juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain lah, buah pinggang, kata nyanyuk. Sebab sekarang ni kalau kita tengok penyakit nyanyuk ni, dia ada banyak kategori. Banyak kategori. Hak paling banyaknya adalah kita panggil Alzheimer. Alzheimer ni mungkin disebabkan oleh ada faktor keluarga. Ada sejarah keluarga ada masalah penyakit Alzheimer juga, dia boleh dapat penyakit nyanyuk. Tapi penyakit Alzheimer ni dia slow-slow lah. Mula-mula tu dia tak ingat letak bahagian mana, lepas tu mungkin dia tak ingat nak balik di rumah. Maksudnya jalan biasa pergi masjid, belok kanan, itu dia belok kiri. Dia ingat betul dah, contohlah. Tapi benda tu berlaku secara gradual. Maksudnya dia slow dia hilang dia punya fungsi ingatan. Tapi bila kena masalah darah tinggi, bila kena stroke, dia punya otak ni bila dah ada stroke tu, dia bahagian otak tu dia dah tisu ada yang rosak. Jadi dia punya kita kata merosot, dia punya ingatan tu cepat. Mungkin dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu, baru ni nampak boleh buat lagi, ni nampak tak boleh buat dah. Dia nampak cepat. Jadi sebab tu kita kena kontrol ataupun kawal darah tinggi ni dengan baik lah. Jadi kalau kita dah makan ubat, teruskan. Kena makan molek, jangan tinggal lah. Kecuali doktor kata maksudnya boleh kawal ke dengan kaedah lain. Tapi kalau kita dah makan ubat tu, jangan kita kata tinggalkan ubat lah. Tanya sikit. Ya. Orang tua kata dulu, perempuan sebab pakai semut. Mana maksud tu? Kata di mana? Betul. Semut ni. Pakai semut sangat dia tak berlari perempuan. Jadi boleh guna pakai ke ataupun just saja je lama-lama? Saya kalau berpandukan pada kajian tu, dia tak ada hak dalam hak tu lah. Tak ada data masuk dalam hak 14 hak kita boleh faktor risiko tu. Cuma kalau kita ingat, kalau macam tengok minuman ke apa hak ada semut tu, mungkin kita elok awal-awal lah dok. Kadang-kadang orang tua ni dia untuk langkah berjaga-jaga. Dia sebenarnya kalau makan dia kena urus semut ke air, kena urus semut tu, maksudnya benda tu dah tak comel lah. Dah maksudnya dah kata. So kita boleh ambil sebagai kita kata langkah pencegahan lah. Betul. Sebab orang tua ni dia ada kebaikan dia juga. Dia walaupun dia tak terbukti secara saintifik, tapi dia ada kita kata kebaikan dia lah. Okey, yang sekali dengan darah tinggi, sekali dengan kolesterol, 3 serangkai adalah lagi kencing manis. Okey, kencing manis. Jadi ialah kencing manis ni memang kita kata sangat berleluasa ataupun memang banyak lah dalam rakyat Malaysia secara umumnya. Kalau ikut kajian tu, 1 daripada 5 rakyat Malaysia ni ada kencing manis. Jadi kita kena jagalah pemakanan kita, minuman kita, dan juga kita kena cuba beralih kepada makanan hak yang tidak terlalu meningkatkan kita punya kadar gula dalam darah lah. Kalau
kalau minum air mani sokmo tu, try lah tukar air kosong, banyak air kosong. Kalau nak jaga-jaga tu boleh lah. Ataupun ada juga cadangan daripada kita kata nutritionist tu, gunakan pemanis tiruan tak, stevia ke contohlah, pemanis tiruan untuk dia nak sekadar ada rasa manis tapi tidak menyebabkan gula tu meningkat dengan ketara lah dalam darah kita. Okey. Jadi kencing manis ni juga adalah faktor yang boleh menyebabkan demensia yang kita boleh elak lah. Maksudnya kita jaga pemakanan ubat, kita jaga diet dan pemakanan kita. Rahsia ke-10 adalah tentang kesihatan mental. Sebab demensia ni juga banyak berlaku bila seseorang tu ada sejarah kemurungan ataupun depression. Kalau ikut kajian terbaru, 1 daripada 12 orang rakyat Malaysia warga emas ada masalah kemurungan. Maksudnya 1 daripada 12 orang ada masalah kemurungan. Sebab dalam kita kata kelompok ataupun usia warga emas ni, dia ada isu-isu tertentu yang boleh menyebabkan seseorang tu dapat kemurungan lah. Contohnya saya sebut tadi loneliness, dia rasa sunyi, sebab tak ada orang yang duduk sekali, contoh. Yang kedua, sebabkan masalah kesihatan lain lah, kencing manis ke, darah tinggi ke, yang teruk menyebabkan dia pun boleh mendapat kita kata kemurungan. Yang ketiga, dia tak ada kita kata sokongan sosial. Maksudnya tak ada orang cara. Kalau ada anak pun mungkin ada duduk jauh ataupun jaga kontak, jaga berhubung. Benda-benda tu juga boleh menyebabkan warga emas ni terdedah kepada penyakit kemurungan. Okey. Jadi bila seseorang tu ada masalah kemurungan, dia menyebabkan otak dia mengalami kita panggil inflammation ataupun keradangan. Kita panggil bekok lah. Proses keradangan dalam otak menyebabkan dia menyumbang 3% risiko demensia. Jadi kalau kita nak jaga bagaimana kita tak simurung ni, seperti mana aktiviti kita buat aktiviti fizikal, kita juga kena jaga juga kita punya kesihatan mental lah. Selalu bertenang, kita kena ambil langkah-langkah untuk kita tak stres. Macam kita buat aktiviti hak lagu ni, kita connecting dengan ramai-ramai ni, itu adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan kita stres lah. Kita boleh berkecek dengan orang, boleh berhubung. So benda-benda gitu, dia membantu kita untuk mengelakkan kita daripada mendapat stres dan kemurungan. Kalau kita rasa stres sangat dan perlu bantuan, sila berjumpa dengan kaunselor, dengan doktor, dan ada banyak kita kata peluang-peluang yang kita boleh cari untuk kita mendapatkan rawatan. Okey. Dan tadi doktor sebut pasal kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tu, dia merujuk yang secara yang paling besarnya kepada stroke. Sebab bila kita kena stroke, kita jadi, bila stroke ni kita apakah simptom-simptom dia? Kita akan jadi lemah, lemah pada bahagian anggota badan lah. Tengok pada stroke tu kena otak bahagian mana. Kalau otak hak kena tu, contohnya salur darah kurang ataupun sumbat sebelah kanan, kita akan lemah sebelah kiri. Sebab dia terbalik lagu tu. Jadi biasanya kita akan lemah pada, contohnya tak boleh nak angkat tangan, contoh rasa kebah, rasa tak serah ke bersatu lah, tak boleh nak angkat. Ataupun kadang-kadang tu muka ni jadi kita panggil apa, gayung ataupun berubah lah, jadi hak ni tak boleh serupa lah. Nampak kiri dan kanan muka ni berbeza. Jadi hak dia kata setiap minit stroke ni tidak dirawat, 1.9 juta sel saraf otak akan mati untuk selamanya. Jadi maksudnya bila kena stroke tu, jangan berlengah-lengah, jangan buat biasa-biasa lah. Kita kena segera ke hospital untuk dapat rawatan. Sebab
dia boleh menyebabkan kematian sel saraf otak. Ataupun konsep dia panggil time is brain. Maksudnya masa tu sangat penting. Jadi Kalau tanya doktor sikit boleh? boleh. Ya, kadang-kadang kita ni bila lemah-lemah, kita pergi urut, pergi urut. Adakah dengan cara urut tu boleh meredakan untuk kita pergi ke stroke? Kalau okey, sebelum kita pergi urut tu, kita kena kenal tanda kecemasan dulu. Adakah hak kita rasa tu adalah mungkin ialah lemah tu, kadang-kadang kita rasa macam mungkin lemah otot tak cekak, rasa macam ibu-ibu nak kuat sikit. Dia berbeza dengan hak kita kata lemah stroke ni. Stroke ni lagu mana kita nak kenal dia punya kaedah dia B-FAST. B-E-F-A-S-T. B hak mula-mula tu adalah balance. Maksudnya dia nak jalan tu dia tak balance. Jadi tak dia nak jalan dengan keadaan betul ataupun pening secara tiba-tiba. Eyes ataupun mata dia tak nampak ataupun kabur. Itu antara tanda stroke lah, sebab dia menyerang saraf pada mata di otak. F adalah face, senyuman sengit, ataupun sebahagian wajah menjadi kebas dan jatuh. Itu F. A itu dia lengan dan kaki tiba-tiba lemah, tidak boleh diangkat bersama. Maksudnya dia hanya boleh angkat, dia kiri tak boleh nak angkat. Itu arm. S, speech. Dia punya pertuturan, dia bercakap pair dia jadi tak putih. Jadi apa kita panggil? Agak-agak ko ataupun bunyi telo kan. Tak putih. Dan yang sekali time. Masa untuk hubungi talian kecemasan 999. Kalau kata apa kata tadi untuk pergi guru tu, mungkin hak dia alami tu adalah rasa mungkin saja, tu saja. Maksudnya dia punya lemah, rasa tak sedap lah hari ni. Mungkin waktu tu sahaja tanda-tanda dia. Mungkin waktu cuma waktu lah kena pasti sama ada dia ni kita ni ada sejarah kesihatan lain ke tak? Ada darah tinggi tak terkawal ke, kecil mani tak kontrol ke. Kalau kita ada sejarah kesihatan tak kontrol macam tu, doktor suggest untuk pergi hospital untuk cek cepat-cepat dululah. Kalau ada simptom-simptom kelemahan macam tu, sebelum pergi guru. Bukan nak kata tak boleh nak guru, tapi takutnya kita alami masa tu tanda-tanda awal stroke lah. Dia kalau kita pergi guru ni, saya biasa guru juga. Artinya ada ke dia memberi kesan yang tak baik kepada pasien kita. Guru ramai guru lah macam-macam guru ada. Adakah dia memberi kesan yang tak baik kepada pasien kita? Kalau doktor lah. Secara umumnya guru tu bagi doktor dia tidak ada masalah. Sebab di hospital pun dia ada unit complementary medicine, kita panggil rawatan complementary, dan sebahagian satu unit tu ada maksudnya urutan lah. Jadi urutan tu dia bagus untuk kita kata melancarkan aliran darah dan sebagainya. Cuma pada waktu-waktu tertentu mungkin urutan tu bukan penyelesaian masalah dia. Contohnya dalam hal ni lah. Tapi nak guru kita kata nak segar pada tu okey, tak ada masalah. Okey, sikit lagi. Okey, ni faktor risiko tambahan lah. Pencemaran udara dan merokok. Jadi kita kena kalau ada isap rokok tu kena slow-slow lah. Slow-slow kurang, dan sebab dia boleh merosakkan kita punya salur darah tadi lah, menyebabkan ada demensia. Dan juga pencemaran udara ni, kalau kita duduk dalam kawasan yang memang ada pencemaran udara lah, jerubu ke ataupun faktor risiko lain yang terdedah kepada, maksudnya pekerjaan yang terdedah kepada pencemaran udara lah, buat air batu ke contoh, maksudnya dia sentiasa menghidu suasana tu ada partikel-partikel dalam udara tu menyebabkan gangguan dan juga kesihatan dia terjejas lah. Okey. Itu adalah kita kata faktor-faktor risiko yang kita boleh kawal untuk kita mengurangkan
kita kata risiko demensia ataupun nyanyuk ni lah. Jadi untuk rumusan, kita nak habis dah. Rumusan dia, kita mudah kira, kita ingat 5. Semua angkat tangan, tunjuk jari 5. Okey, kita ingat 5 ni. Dan yang pertama, ibu jari ni aktiviti fizikal dan senaman. Ni yang pertama. Yang kedua, simulasi minda berterusan ni kita kena buat benda-benda hok merangsang minda kita lah. Baca ko, ngaji ko, buat hobi baru ko. Okey. Yang ketiga, aktiviti sosial secara aktif. Ni kita duduk buat ni lah. Kita duduk berhubung dengan orang, buat aktiviti ramai-ramai. Yang keempat, diet dan nutrisi yang macam doktor kata tadi. Jaga makan, suku-suku separuh, ambil makan yang berkhasiat. Yang kelima, kawalan kesihatan jantung dan penyakit kronik. Kesimani, darah tinggi, kena jaga kolesterol, kena jaga belakang. Jadi 5 ni kita jaga, insya-Allah penyakit nyanyuk atau demensia ni kita boleh kurangkan dengan sebanyak kalau ikut kajian ni ada sampai 25%. Jadi dia ada kajian-kajian lah dibuat tu menunjukkan kalau kita jaga ni, kita punya fungsi ingatan kita tu boleh berfungsi dengan lebih baik. Okey. Okey, ni sedikit lah, maksudnya kajian Malaysia pun dia ada buat, kita panggil plan pasal masalah nyanyuk demensia ni tahun 2023 hingga 2030. Maksudnya kerajaan pun dah ada plan-plan dia untuk menyokong kapal-kapal kita punya proses untuk kita mengurangkan risiko penyakit demensia ni lah. Jadi kita kena ingat bahawa kita buat benda-benda untuk mengurangkan ni, kita bukan buat sorang. Maksudnya kerajaan pun akan sokong, Kementerian Kesihatan pun akan sokong supaya kita nak mengelak tadilah penyakit demensia yang banyak bila kita kata sampai tahun 2030 dan seterusnya lah. Okey. Jadi slide terakhir untuk saya, daripada saya, rumusan ni lah 5 perkara perlu diingati ni. Jaga kesihatan badan, maksud kita kawal lah penyakit-penyakit kronik kita, kencing darah tinggi, kolesterol. Kekalan aktif, kita bergerak setiap hari, lakukan latihan kekuatan, elakkan duduk terlalu lama, maksudnya duduk saja gitu. Yang ketiga, gunakan otak setiap hari lah, membaca, mengaji, belajar perkara baru. Contohnya, walaupun kita kata mungkin usia tertentu kita macam susah nak menghafal Quran kau, tapi tak apa, kita buat tu dia macam mengasah kita punya otak ni untuk berhubung lah. Sebab saraf ni kalau kita tak buat sesuatu yang menyebabkan dia berhubung, dia duduk senyap gitulah. Jadi bila kita cuba nak menghafal Quran kau apa, dia saraf kita berhubung dalam otak, menyebabkan otak kita lebih sharp lah. Okay? Yang keempat, jangan hidup bersendirian, kita buat aktiviti sosial. Dan yang kelima terakhir itu, sayangi diri sendiri dengan cara kita jaga tidur kita, makan secara sihat, kalau risau rokok tu berhenti, dan kita dapatkan pemeriksaan kesihatan dengan hospital dan doktor secara berkala lah. Kena check semua. Okay? Last kali sebelum saya ending ni, kita tengok satu quote bawah tu. Dia kata menjadi tua tu adalah pasti. Jadi kita ni, saya pun, tuan-tuan, setiap manusia, kita pasti akan mencapai usia tua. Tetapi menjadi nyanyuk bukanlah satu kemestian. Tak semestinya bila tua tu kita akan nyanyuk. Dengan ilmu dan tindakan, kita boleh menua dengan sihat, bermakna dan bermaruah. Maksud kita boleh lalui usia warga emas kita dengan sihat lah. Okay. Jadi saya rasa itu saja pada sedikit perkongsian saya lah pada pagi ni. Sudah molek lah kakakku sebelah dah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.